Ni Faris ni. Nurhai nak mandi ke? Tak. Benda besar. Dia besar. Kena tengok bendera merah dulu kan. Alah Malik. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Apa kita nak buat hari ni? Kita orang nak bawa korang pergi camping dekat Bungai. Okey, tunggu apa lagi? Jom! Tak sangat. Dia tak masuk mata kau macam mana? Dah. Ada sini. Okey dah, lepas. Oh, kan. Kitanya tak tahu pakai Google guys. Mintalah tolong kakak. Pasrah je lah, kena tenyih-tenyih pun. Apa pun macih akak. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Dah nampak tapak campsite guys. Ada kakak-kakak, abang-abang sekolah, camping jugalah geng. Tu Syamil, tu Syamil. Sorry guys, jumpa Syamil auto vibe kepo keluar. Okey, jom sambung. Belum apa-apa lagi, dah terus ke pantai guys. Tak tahan tengok air tu memanggil-manggil. Kita basah-basahkan kaki sikit. Ayah ibu busy pasang kemah. Kakak pula jaga adik. Saya sebagai anak yang soleh, saya tolong apa yang patut je lah geng. Sebagai adik dan juga abang yang baik, saya pun ambillah roti dan air untuk kakak dan adik kesayangan saya. Settle set kemah, kita makan dulu guys. Lepas makan barulah boleh berendam. Nurhai nak mandi ke? Tak. Sebab Obor. kat sini ada obor-obor. Ada. Mana? Baru nak happy dapat mandi pantai. Baru terjun kejap, badan kita orang terus gatal-gatal. Rupanya kat sini banyak penampakan obor-obor geng. Syamil tadi jumpa dekat situ. Warna-warni kan? Tak lupa. Tak, itu dalam dekat depan muka kita. Dia dekat sini je. Dia belum. Dekat depan. Kecewa geng. Kita mandi air shower je lah.
Oh, by the way, toilet kat campsite ni bersih, geng. Bagus. Macam mana perasaan anda mandi pantai? Tak seronok. Terseronok. Kecewa tak? Kecewa. Saya sangat kecewa. Kecewa sikit ke kecewa banyak? Banyak. Perasaan saya jangan mandi situ lagi. Mandi sana ataupun sana. Nurhai nak repeat mandi ke? Maksudnya ramah juga. Nak mandi pantai? Nah, tapi tak boleh. Sebab? Sebab oboh-oboh. Kalau korang nak mandi, kena tengok bendera merah dulu. Kalau ada, jangan mandi. Nanti kena snap. Out. Kena apa tu? Kena sepak dengan oboh-oboh. Kena sengat. Adik ni tak dapat mandi pantai. Dia main pula air kat sini. Ikat kamu lah, dek. Tak boleh tahan, guys. Kita orang pergi juga main kat pantai. Tak dapat mandi pun tak apalah. Kita main air tepi-tepi je, Early the next morning. Good morning, guys. Parents, semua sibuk siapkan breakfast. Kita orang pun sibuk juga. Sibuk ke pantai. Oboh-oboh. Yang ni hidup? Tak. Mati. Banyak oboh-oboh terdampar kat tepi-tepi pantai tu, geng. Jom, geng. Bumerang lu. Agak-agak. Semua sana sikit. Guys, kita ada oboh-oboh hidup. Tengok. Gerak-gerak. Tengok ni gerak-gerak. Laut ni ada oboh-oboh, guys. Hati-hati, okey? Kita orang ambil oboh-oboh ni dekat sana. Sana, jauh. Hai, guys. Makan. Sedap. Oboh-oboh tak. Patah. Masuk makanan orang. Weh, ada lalat. Kita orang punya. Kenapa korang ni dekat dia? Dah je saya dah nak kasih orang dia pergi. Makan. Jom breakfast lu sebelum kita sambung main kat pantai.
memperkenalkan our new YouTuber, Cik Sarah. Wow. Okey, dah. Jom bersihkan badan. Jap lagi kena tinggal pula. Sekarang kita tengah beratus tunggu untuk pergi ke toilet. Hari ni hari terakhir kita orang mandi dekat Punggay. Okey. Ni. Alah Mali. Bye. Kemah pun dah simpan. Semua pun dah berkemas. Jomlah kita balik, geng. Bismillah. Selamat tidur kekasih gelapku. Semoga cepat kau lupakan. Dah apa kau? Guys, obo-obo. Guys, obo-obo. Okey guys. Okey guys, sekarang hari ni